Kalau saya simpan RM10,000 ke dalam bentuk emas, boleh jadi kaya tak? Dalam masa 1 tahun. Jika ini yang anda bayangkan tentang simpanan emas, sebenarnya itu bukanlah cara sebenar untuk orang yang menyimpan emas. Emas ni bukanlah alat untuk cepat kaya. Ia adalah alat untuk membina kekayaan secara perlahan tetapi konsisten. Sebenarnya, hanya ada 2 jenis duit yang sesuai digunakan untuk dapatkan emas. Yang pertama, duit yang tidak bercadang untuk digunakan sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Yang kedua, duit yang memang tiada tujuan untuk digunakan dalam masa terdekat. Selepas anda tolak semua keperluan bulanan daripada gaji dan anda sudah ada duit simpanan untuk digunakan dalam jangka masa terdekat, barulah duit lebihan itu sesuai digunakan untuk menabung emas secara konsisten. Sebagai contoh, jika anda menabung sekitar RM300 sebulan dalam akaun Emascap dan anda lakukan secara konsisten selama 10 tahun, nilai simpanan anda boleh mencecah sekitar RM58,000. Tetapi jika anda teruskan disiplin itu sehinggalah 40 tahun, nilai simpanan RM300 sebulan itu boleh berkembang sehingga menjadi 1.4 juta. Sebab itulah orang selalu kata simpan emas ni mungkin lambat kaya, tetapi ia juga sangat sukar untuk membuat anda jatuh miskin. Jadi jika ada mana-mana individu yang menawarkan kepada anda simpan emas dalam masa 1 tahun anda boleh jadi kaya, hati-hati. Bimbang nanti, emas pun tak ada, duit pun tak ada. Bagi anda yang nak mengalihkan duit simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas, boleh isi waran saya out untuk saya daftarkan Tuan Puan sebagai ahli public gold. Kemudian saya akan guide Tuan Puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk Tuan Puan.